Krisis Perlis, kepimpinan perlu muhasabah. Kenyataan Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS berhubung krisis politik di Perlis yang dikaitkan dengan isu kegagalan wala dalam kalangan ahli terus mencetuskan reaksi dalam kalangan pemerhati politik. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Mahfuz Omar menyifatkan pendekatan menyalahkan ahli sebagai tidak menyelesaikan punca sebenar krisis. Sebaliknya, ia menimbulkan persoalan terhadap tanggungjawab kepimpinan. Menurutnya, dalam mana-mana organisasi, lebih-lebih lagi yang membawa nama Islam, tanggungjawab utama terhadap kestabilan jemaah terletak pada kepimpinan, bukan semata-mata pada ahli. Jika benar krisis Perlis hanya berpunca daripada kegagalan ahli untuk taat, ia sepatutnya boleh diselesaikan melalui proses dalaman parti tanpa perlu mengorbankan kerajaan negeri. Hakikat bahawa Menteri Besar terpaksa berundur dan kerajaan bertukar tangan menunjukkan masalah yang lebih mendasar, katanya dalam satu kenyataan. Bekas ahli Parlimen Pokok Sena itu turut mengingatkan bahawa Islam memang menuntut ketaatan kepada pemimpin. Namun dalam masa yang sama meletakkan pemimpin sebagai pihak pertama yang dipertanggungjawabkan apabila berlaku kegagalan. Beliau merujuk prinsip hadis yang menyebut bahawa setiap pemimpin akan dipersoalkan terhadap apa yang dipimpinnya dan menegaskan prinsip tersebut tidak boleh dikecualikan atas alasan kedudukan dalam parti. Dalam masa sama, Mahfuz melalui satu surat terbuka kepada ahli dan penyokong PAS menyeru mereka agar menilai semula rasa gentar yang sering dikaitkan dengan kedudukan politik dan perjuangan Islam. Menurutnya, yang juga pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, pilihan politik tidak menentukan tahap iman seseorang. Saya tahu dalam PAS ada ramai insan yang ikhlas dan takut kepada Allah. Namun ketakutan itu tidak seharusnya disandarkan kepada parti. Katanya dipetik Suara Keadilan. Beliau turut membangkitkan persoalan susulan kenyataan Presiden PAS sebelum ini bahawa pertemuan PAS dan UMNO bukan isu akidah tetapi isu pendekatan politik. Jika ia bukan isu akidah, maka iman kita tidak terikat pada parti, ujarnya lagi. Tambah lagi, beliau turut menegaskan bahawa Islam tidak pernah mengajar bahawa keahlian dalam parti tertentu menjamin syurga atau meninggalkannya membawa ke neraka. Tiada satu ayat Al-Quran yang meletakkan keselamatan iman di tangan organisasi parti politik. Iman adalah hubungan peribadi antara hamba dan Allah, jelasnya. Beliau juga menasihatkan agar perbezaan pandangan tidak dilabel sebagai tidak wala kerana tindakan itu berisiko menutup ruang nasihat dan muhasabah dalam organisasi. Berbeza pandangan bukan dosa, berubah pendirian bukan khianat, keluar parti bukan keluar Islam, tegasnya lagi. Malah menurutnya, parti yang matang sepatutnya berani melakukan muhasabah terbuka dan mengakui kelemahan jika ada, kerana itulah tanda kekuatan sebenar kepimpinan. Beliau juga menegaskan bahawa rakyat dan ahli parti berhak mendapat penjelasan yang lebih jujur mengenai krisis yang berlaku dan penyelesaian sebenar terletak pada keberanian memperbaiki kepimpinan, bukan sekadar menyalahkan pengikut.